Dan kita sekarang ni kita ada branding baru, right? Terus rasmi kita untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan selamat datang ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor yang diadakan bermula semalam, dan hari ini kita berada di pentas Republika Merah MAPIM, Majlis Penerbit Ilmiah Malaysia MAPIM, untuk membicarakan dua buah buku yang diterbitkan oleh penerbit Universiti Malaysia Pahang As-Sultan Abdullah. Alhamdulillah, selama 1 jam yang akan dihostkan oleh penerbit UMPSA ini, kita membawa seorang penulis yang telah pun menghasilkan dua buah buku, dan pagi ini kita beruntung bersama saya adalah Profesor Madya, Dr. Rashidi Abbas. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana perjalanan ni? Ada hujan ke? Alhamdulillah perjalanan lancar, walaupun adalah hujan daripada Kuantan ke Shah Alam, tapi alhamdulillah selamat sampai, dan insya-Allah dan saya selamat sampai ke sinilah. Okey, saya ingin mengumumkan kepada rakan-rakan yang ada di sini, boleh menyertai kami di sini dengan peluang untuk berbicara dua buah tajuk yang kita akan bincangkan dalam platform Republika Merah MAPIM. Baik, insya-Allah pada pagi ini dua buah buku yang diterbitkan oleh UMPSA ialah berkenaan tentang pendidikan tahfiz dan kemahiran insaniah, dan sebuah lagi adalah Fiqh dan Teknologi Jilid 1 Aspirasi dan juga Realiti. Ini adalah dua buah buku yang telah diterbitkan oleh penerbit UMPSA pada tahun yang lalu, iaitu Fiqh dan Teknologi, manakala Pendidikan Tahfiz dan Kemahiran Insaniah telah diterbitkan pada tahun 2018, telah memenangi anugerah buku negara. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu dengan penulis dan juga editor kepada kedua-dua buah buku ini. Untuk sesi ini selama 1 jam, kita juga mengadakannya dalam bentuk platform di online dalam talian. Boleh dilihat di MAPIM page ataupun page rasmi Facebook MAPIM, dan juga page rasmi penerbit UMPSA. Jadi mohon share kan sebanyak mungkin untuk kita dapatkan manfaat. Baik Ustaz, mungkin ada nak kenal Ustaz sikit. Kalau saya nak terangkan, mungkin Ustaz dapat perkenalkan diri Ustaz di sini dan juga status Ustaz di UMPSA. Mungkin Ustaz silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama di Pesta Buku Antarabangsa Selangor, dan terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini, Cik Azli, dan juga pada semua pengunjung Pesta Buku Antarabangsa Selangor pada pagi ini. Jadi untuk memulakan sesi pada pagi ini, nama diberi Rashidi bin Abbas. Jadi saya tugas di UMPSA, dan hakiki saya adalah pensyarah di Pusat Sains Penusiaan UMPSA, tapi untuk sementara waktu ini saya dipinjamkan ke Pusat Islam dan Pembangunan Insan UMPSA sebagai pengarah di sana. Jadi saya amanahkan untuk untuk menjaga Pusat Islam dan Pembangunan Insan lah. Jadi itu adalah tugas sampingan saya lah untuk memajukan ataupun untuk memberikan sumbangan kepada UMPSA lah. UMPSA asal Pahang lah, Jerantuk. Jerantuk. Okey, terima kasih Ustaz untuk mukadimah kita. Ustaz adalah pensyarah dan juga pengarah di pimpin UMPSA dan merupakan pensyarah yang aktif, prolific dalam penulisan artikel, khususnya dalam bidang-bidang yang telah diceburi sekian lama dengan rakan-rakan yang lain. Dan insyaAllah hari ini kita cuba bicara sebab ada dua karya yang nak kita bincangkan pada ini. Pertama adalah tentang Fiqh dan Teknologi. Yang ini adalah satu
buku yang kita terbitkan pada tahun lalu, dengan mana kita menggabungkan antara fiqh dan teknologi, dan Ustaz sebagai editor Ustaz, dan juga penulis dalam buku ini. Mungkin pertama kita nak tahu secara umum lah apakah yang nak disampaikan dalam buku ini yang boleh menarik minat kita untuk membaca, Ustaz. Silakan. Okay, terima kasih Encik Azli. Kembali kepada persoalan yang diajukan ya. Jadi idea ini timbul adalah hasil daripada kolloquium ya yang kita jalankan di UMPSA, yang mana ketika itu fiqh dan juga teknologi ini merupakan dua elemen yang kita combinekan, yang mana dia merupakan yang signifikan ya untuk kita perbahaskan ataupun untuk kita berbicarakan dalam konteks semasa yang mana kita memerlukan fiqh dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, dan dalam masa yang sama juga kita memerlukan teknologi ya dalam membantu kita dalam menjalani hal-hal, terutama dalam hal-hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita tidak bergantung kepada conventional punya aspek, tetapi kita juga masukkan unsur-unsur teknologi lah untuk memudahkan umat Islam untuk menjalani ibadah-ibadah dan sebagainya ya. Hasil daripada itu maka timbullah idea untuk kami melaksanakan satu kolloquium atau satu seminar, yang mana seminar tersebut membahaskan ketah kerja yang membahaskan tentang fiqh dan juga teknologi, yang di dalamnya adalah bagaimana untuk kita menjalankan ibadah seharian kita. Contohnya kita mengerjakan haji, solat, zakat dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama teknologi juga memberikan satu aspek yang boleh membantu memudahkan kita dalam mengerjakan ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak menafikan juga dalam kombinasi teknologi tadi, kita juga kata untuk membahaskan juga dari segi compliant, syariah compliant untuk kita jadikan dia sebagai satu selari lah di antara fiqh dan juga teknologi yang cuba kita masukkan ke dalam elemen-elemen fiqh tersebut. Maka lahirlah buku yang kita compilekan ya, antara kata untuk kertas kerja yang banyak sebenarnya, tapi ini adalah satu jilid yang pertama ya. Sebenarnya kita ada jilid yang kedua lagi. Jadi banyaklah yang telah dibahaskan oleh penulis-penulis atau pembentang-pembentang pada ketika itu ya, untuk kita kongsi bersama-sama ilmu yang cuba dibahaskan, dan ada domain-domain yang kita dah cuba memberikan pilihan-pilihan ya untuk kita letakkan di dalam jilid 1 dan juga jilid 2 ya. Jadi kami mengharapkan dengan terbitnya buku Fiqh dan Teknologi jilid 1 ni, iaitu Aspirasi dan Realiti ni, dapat memberikan satu kemudahan ataupun dapat membantu pembaca ataupun kita khususnya umat Islam tadi untuk menjalani ibadah, tapi dalam masa yang kita lakukan teknologi kita masukkan tadi dengan hal-hal ibadah yang kita laksanakan. Maka terbitlah buku inilah idea asalnya. Ya, buku ini menarik kerana dia cuba mengenal pasti teknologi mana ataupun pendekatan mana yang boleh membantu dalam kita mempraktikkan amalan atau ibadah semasa. Mungkin dalam konteks ini Ustaz, contoh kita lihat ada teknologi dalam zakat umpamanya, dalam forensik jenayah yang membantu Ustaz. Mungkin ada contoh-contoh yang menarik Ustaz yang boleh kita kongsi dengan penulis. Apakah teknologi yang boleh kita katakan membantu dalam kita menyelesaikan isu-isu yang melibatkan jenayah sebagainya? Okay. Terima kasih Encik Azli. Menarik yang dikongsikan di sini adalah mungkin yang zakat klik dulu ya. Saya akan membawakan tema zakat klik ya. Jadi zakat klik ni merupakan research ataupun kajian yang ataupun grant yang diperolehi oleh pensyarah di Pusat Sains Kemanusiaan, yang mana kita kolaborasi dengan Pusat Zakat Pahang, Pusat Zakat Pahang. Jadi kita membangunkan ataupun penyelidik telah membangunkan
satu sistem yang kita namakan dia zakat klik lah, iaitu had kifayah ya. Jadi had kifayah ni sebenarnya dia adalah sebagai satu kata tu untuk menentukan ya tahap ekonomi seseorang tersebut ya, sama ada dia layak untuk menerima zakat ataupun untuk membayar zakat, ataupun tidak layak untuk menerima zakat, ataupun dia adalah pembayar zakat dan sebagainya. Jadi inilah untuk memudahkan kepada kita lah, kata orang tu self calculation untuk kita mengira zakat ya, zakat kita. Dan ini boleh dicapai melalui portal Pusat Zakat Pahang ya, yang mana boleh download dia punya zakat klik tersebut ya, secara percuma, yang mana kita dapat kata orang tu untuk mengira pengiraan zakat ya, dan juga untuk mengira pengiraan had kifayah tersebut lah ya, mana kita layak untuk mengeluarkan zakat ataupun tidak layak untuk mengeluarkan zakat, ataupun kita sebagai penerima zakat dan sebagainya. Jadi aplikasi dia tak boleh saya jelaskan secara inilah, boleh download dia punya aplikasi dia, cuma saya jelaskan secara umum, secara generalnya. Jadi boleh klik di sana, jadi dia memang dah auto, dia akan mengira ya kita punya calculation lah untuk zakat tersebut ya, sama ada kita layak untuk menerima zakat lah, ataupun asnaf dalam zakat tersebut ya, 8 orang asnaf tersebut, sama ada kita masuk dalam fakir, miskin dan sebagainya lah ya, yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut ya. Dan itu memberikan ya, bila kita melihat lah ya, jadi saya sebagai kata orang tu pengguna untuk zakat klik ni, memang dia sangat-sangat membantu kita sebenarnya ya. Jadi kita tak perlu lagi kepada pengiraan secara manual ya, sebab semua telah disediakan di sana. Jadi kita dapat klik saja di mana kita hendak dan sebagainya, kita masukkan data-data kita dan sebagainya, maka dia akan auto generate ya, untuk kita dapat dia punya amount atau jumlah dia ya, sama ada kita ni layak untuk mengeluarkan zakat ataupun layak untuk menerima zakat dan sebagainya. Jadi ini sangat membantulah. Jadi dengan hasil research ataupun kajian yang telah dibuat di antara UMPSC dengan Pusat Zakat Pahang tadi, memang sangat membantu ya, membantu pembayar-pembayar zakat ataupun pengguna-pengguna lah ya, secara umumnya ya, kepada orang Islam sendiri ya. Jadi kalau yang aware tentang penggunaan klik zakat klik ni, had kifayah ni, dia akan memberikan satu signifikan kepentingan yang sangat besar dalam kehidupan kita lah sebagai seorang Islam ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita beralih kepada forensik ya, jenayah syariah. Jadi kita tahu dalam mahkamah syariah juga ya, sekarang ni kita memerlukan satu evidence atau kita memerlukan satu qarinah kita ya, yang kita sebut untuk membuktikan kesalahan-kesalahan dan sebagainya lah ya. Jadi sana kita memerlukan satu evidence yang memerlukan bantuan daripada teknologi terkini lah, mungkin analisis data DNA ya, kemudian digital forensik dan sebagainya, yang memerlukan perkara-perkara tersebut dimasukkan ke dalam mahkamah syariah ya. Jadi mahkamah syariah juga membenarkan teknologi terkini tadi dimasukkan untuk membantu membuktikan kes-kes dan sebagainya lah ya. Jadi kalau kita lihat dalam surah Yusuf kita dapat lihat bagaimana dia punya qarinah ataupun pembuktian untuk dijadikan sebagai barang kes ya, sebagaimana ketika Nabi Yusuf berlari ya, keluar dari bilik Zulaikha, dan Zulaikha menarik baju Nabi Yusuf alaihissalam ya. Jadi di sana disebutkan dalam Al-Quran, wa in kana qamisuhu qudda min qubulin fakazabat ya, wa huwa minal kazibin. Iaitu dikatakan qarinah adalah sekiranya baju Nabi Yusuf tu qayak min qubulin, daripada belakang, maka Zulaikha adalah orang yang benar, dan Nabi Yusuf bahagian depan depan, maka dia Zulaikha adalah orang yang benar dan Yusuf adalah orang yang kazib atau orang yang dusta ya. Jadi wa in kana qami suhu ya qudda min duburin ya fakazabat wa huwa minas sadiqin. Jadi sekiranya baju Nabi Yusuf tersebut terkoyak daripada
belakang, maka Zulaikha adalah orang yang kazib, orang yang dusta, dan Nabi Yusuf adalah orang yang benar, ya. Jadi itu merupakan satu qarinah atau satu bukti, ya, dalam kes Nabi Yusuf, ya. Jadi begitu juga sekarang kalau kita relatekan, ya, dengan keadaan semasa kita, jadi kita juga memerlukan, sekarang dia dah terlalu advance jenayah-jenayah yang dilakukan, ya. Jadi kita memerlukan bantuan daripada teknologi terkini lah untuk kita membuktikan, ya, segala jenayah-jenayah yang dilakukan, ya. Tetapi dia ada juga syarat-syarat dia untuk menjadikan dia satu bukti yang sahih atau qarinah yang sahih untuk dijadikan sebagai prima facie untuk kita jadikan dia sebagai satu barang kes dan sebagainya. Jadi tidak boleh untuk sewenang-wenang ni lah, walaupun kita katakan teknologi ini membantu dalam kes-kes yang tertentu, tapi tidak semuanya boleh dijadikan sebagai satu barang kes, ya. Ada syarat-syarat yang tertentu pula di sana yang dibahaskan oleh para ulama kita, ya. Dan juga kalau kita lihat dalam mahkamah sekarang ni kan, kebanyakannya jaranglah untuk mengaku salah, ya, untuk mengaku salah kan. Jadi sebab itulah kita memerlukan betul-betul, ya, kekuatan, ya, bukti tadi untuk membuktikan, ya, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, ya. Jadi berbeza sebenarnya kalau kita kaitkan lagi dengan kisah Nabi Yusuf, ya. Jadi sangat menarik sebab itu sebenarnya melibatkan juga kes jenayah, ya, ataupun kes mahkamah, ya, cuma dalam konteks yang berbeza, ya, pada ketika itu dengan sekarang ni, ya. Jadi yang pertama tadi iaitu yang qarinah dia sebutkan tadi, iaitu yang koyak baju daripada belakang ataupun depan dan sebagainya, kan. Dan yang keduanya kalau kita lihat pada ketika dulu, ya, zaman dulu, dia adalah kelebihan dia adalah pengakuan dia, ya. Pengakuan yang dibuat oleh pesalah tersebut, ya. Jadi tak dipanjangkan dia punya perbicaraan tersebut, ya, sebab ada pengakuan yang ikhlas daripada pesalah tersebut, ya. Jadi apa yang disebut oleh Zulaikha, iaitu dia kata wa innahu minas sadiqin, iaitu sesungguhnya Nabi Yusuf adalah orang yang benar, dia kata. Jadi dia yang mengaku pula, ya. Dia mengaku, sedangkan dia dulu yang cuba untuk memujuk Nabi Yusuf, ya, ya. Dan di akhirnya dia mengaku adalah wa innahu minas sadiqin, iaitu Yusuf adalah orang yang benar. Jadi kita lihat itu berbeza dengan dalam konteks kita sekarang ni, ya. Kalau kita melakukan kesalahan, jadi kita sukar untuk mengaku kita bersalah, ya. Jadi kita tidak akan mengaku kita bersalah sehingga perbicaraan tersebut berlanjutan dan sebagainya, ya. Jadi satu lagi yang orang dulu adalah dia selepas dia melakukan kesalahan, dia juga kata orang tu dia memohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana, ya, wa inna lahu minal khati'in. Itu adalah adik-beradik Nabi Yusuf pula, ya. Wahai ayahku, dia kata, kan, ya. Dia dah mengaku dah bersalah dulu, kan. Dia membuang Nabi Yusuf, ya. Wahai ayahku, tolong doakan ataupun tolong memohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebab kami telah mengakukan kesalahan, ya. Jadi nampak dikembali. Berbeza dengan kita sekarang ni, ya. Jadi kita dah tak mengaku salah. Kadang-kadang kita tak mahu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mana kita dah mengaku salah, kita tak nak lagi untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang dulu, ya, dalam konteks percintaan dahulu tu, ya, dia buat kesalahan, dia mengaku kesalahan mereka dan dia juga memohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikembalikan kembali kata orang tu segala apa yang telah kesalahan yang telah dilakukan tersebut, ya. Jadi dalam konteks mahkamah sekarang ni, jadi sebab itulah kita memerlukan kata orang tu teknologi untuk membantu dia tadi, disebabkan perbicaraan yang berlanjutan dan sebagainya, disebabkan ialah mungkin kata orang tu attitude itu, sikap itu tadi yang mempertahankan, ya, ataupun tidak mahu mengaku kesalahan tadi. Jadi kita memerlukan perbicaraan yang lebih lanjut dan kita memerlukan lagi teknologi yang terkini, ya, untuk membuktikan kesahihan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, ya. Jadi dalam mahkamah syariah tidak ada kesalahan untuk kita teknologi tadi maksudnya, ya, untuk kita masukkan unsur-unsur dia, elemen-elemen dia untuk dijadikan sebagai satu qarinah ataupun pembuktian, ya, dalam melakukan kesalahan tersebut, ya. Jadi ini dibahaskan dalam kitab kerja yang forensik di mahkamah syariah, ya. Menarik, Ustaz. Satu kupasan yang menyeluruh tentang buku fiqh dan
teknologi ini. Dan sekali lagi saya menyeru kepada para pengunjung yang ada di ruang legal sini masih boleh menyertai pembicara ataupun bicara buku kami ataupun bicara buku di Republika Merah, serta yang mereka menonton di platform MAPIM page dan juga penerbit UMPC boleh untuk melihat dan mendapatkan buku ini di Shopee dan juga di tapak atau rerai Pesta Buku Antarabangsa Selangor dengan diskaun 20%. Dan untuk maklumat semua rakan-rakan, kita ada hampir lebih 20 penerbit UA di sini, termasuk kita ada Sunway Press dan UTP, Universiti Teknologi Petronas yang turut ada di sini dengan membawa berbagai jodoh. Jadi ramai-ramailah kita untuk mendapatkan jodoh naskah terbaik di penerbit MAPIM. Baik Ustaz, kita nak pergi tambah sikit lah tentang buku ini juga Ustaz. Sebelum kita pergi buku kedua, kita lihat selama ini pun sains ni tidak lagi jauh dengan Islam. Tak apa, dan Quran sendiri pun menunjukkan kita berfikir untuk kita menggalakkan mengkaji dan sebagainya. Sekali seperti umpamanya kita sendiri sini pembuktian terhadap Firaun dan sebagainya telah mewujudkan lagi keyakinan kita, akidah kita kuat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada fiqh dan teknologi ni, dia lagi menunjukkan agama ini ada agama wahyu yang betul dan benar kan. Serta kalau kita lihat bukan sekarang tapi ilmu sains ini pun sendiri adalah satu daripada diterajui oleh orang Islam sendiri ya, Ibn Sina dan sebagainya. Mungkin di sini Ustaz dapat sikit mengimbau Islam dan sains ketika dahulu secara umum Ustaz. Okey, terima kasih. Jadi dalam konteks sekarang ni, jadi sebenarnya Islam tak boleh dipisahkan dengan sains dan sains juga tidak boleh dipisahkan daripada Islam. Tetapi kita tidak boleh untuk mensainkan segala hal-hal Islam tersebut ya. Sebab Islam dia mengatasi mengatasi sains ya. Jadi kita tak boleh untuk mensainkan semua Islam ya. Jadi ada benda ataupun perkara-perkara yang tidak boleh untuk mensainkan Islam tersebut ya, terutama dalam hal-hal ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Contohnya dari segi keberkatan contohnya kan, apa dimaksudkan dengan keberkatan aziyadah bil khair contohnya kan, bertambahnya keberkatan. So kita tak boleh untuk membuktikan secara empirical ya. Jadi bagaimanakah perkara tersebut berlaku kepada orang Islam yang dikatakan keberkatan tersebut ya. Jadi sebab itulah katakan kita tak boleh untuk mensainkan semua sekali ya. Dan ada perkara-perkara yang tidak boleh untuk menjadikan dia satu satu asas. Ini perlu dibuktikan secara secara klinikal ataupun secara sains ya, secara empirical dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita bimbang bila semuanya untuk disainskan agama ni, jadikan timbullah kepada yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia perlu kepada sikit-sikit kata orang tu di mana Allah, jadi kita perlu untuk mensainkan tadi Islam tu untuk buktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di mananya itu jadi kita memerlukan sains dan sebagainya. Jadi sebab itulah dalam hal-hal ini kita memerlu kepada kata orang tu pemilihan juga ya dalam perkara-perkara yang tertentu ya, tidak boleh untuk disainkan semua sekali lah macam saya kata tadi dari segi keberkatan doa kita contohnya kan. Jadi untuk kita tak boleh untuk mensainskan perkara tersebut ya dengan kata orang tu doa silahul mukmin ya, maknanya doa adalah senjata kita sebagai orang mukmin. Kenapa kita perlu berdoa contohnya kan? Jadi orang kata awak ni berdoa-doa, awak tak kaya juga contohnya. Jadi itu melihat secara itu kata orang tu melihat secara physically yang kita lihat ya, tapi di sebalik kita tahu ya dari segi dalamannya sebenarnya orang yang berdoa banyak pada Allah Taala, di keberkatan dan sebagainya, dia menjadi satu orang yang mutmainnah, orang yang ketenangan yang lebih baik, lebih tinggi dan sebagainya ya. Tidak ada depression ya, tidak anxiety dan sebagainya, dibandingkan dengan orang yang dikatakan tadi, kata orang dia mempunyai harta yang banyak contohnya kan ya, mempunyai orang yang yang well known punya ataupun yang mempunyai kedudukan yang tinggi
dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka tidak mendapat keberkatan daripada mungkin dia tidak dapat keberkatan daripada hasil harta dan sebagainya. Jadi menyebabkan mereka timbul satu perasaan dalam diri mereka, ya, ada depressionnya, ada itu ini dan sebagainya. Jadi kita tak tahu semua tersebut. Jadi sebab itulah perkara-perkara ini dimensi untuk kita kerohanian ni kadang-kadang kita tak boleh untuk mensainkan semua sekali dalam keagamaan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Wuduk contohnya, kita biasa mendengar wuduk. Kenapa kalau kita keluar angin dan sebagainya, kenapa kita perlu pula mengangkat wuduk, ya, basuh muka, tangan dan sebagainya. Jadi tu tidak boleh untuk kita sainskan tadi kan, kenapa begitu, jadi begitu dan sebagainya lah. Jadi menarik sebab istilah yang Ustaz gunakan mengsainkan, seperti Ustaz tadi, usulnya ibadah kan, kalau kita ibadah ni kenapa nak dapat sainnya, apa kebaikan, sedangkan benda itu adalah akidah kan, tak perlu dipersoalkan kan. Jadi kita nampak perkara ini ada batasnya, ada had dia untuk kita sama-sama pastikan bahawa tidak tergelincir sehingga kita mengesainkan segala akidah, ibadah sebagainya. Baik, mereka yang hadir di sini insya-Allah kita akan memberikan hadiah istimewa dan juga cenderamata, jadi dapat menyertai platform kita ataupun platform Republic Kamera kita pada pagi ini. Kita ada sediakan sedikit cenderamata. Baik Ustaz, kita mungkin kita pergi ke buku kedua saya untuk kita lihat sebuah lagi buku yang ditulis oleh Ustaz Rashidi dengan Ustaz Azhar bertajuk Pendidikan Tahfiz dan Kemahiran Insaniah. Ini menarik kerana buku ni antara yang memenangi anugerah buku negara Ustaz, dan antara yang bestseller kita juga tentang satu pendekatan pendidikan tahfiz dan kemahiran insaniah. Mungkin Ustaz umum Ustaz, seperti yang awal tadi, apa sebenarnya tajuk ataupun buku ni membicarakan tema apa? Okay, terima kasih sekali lagi pada Tuan Moderator Cik Azli, ya. Jadi untuk buku yang kedua ni, Pendidikan Tahfiz dan Kemahiran Insaniah, ya. Jadi bermulanya idea untuk menggarap, ya, ataupun untuk menulis buku tentang pendidikan tahfiz dan juga kemahiran insaniah ni. Jadi kita melihat sekarang ni banyak pusat-pusat tahfiz tumbuhlah, kata orang tu, seperti cendawan, ya. Cendawan selepas hujan ni banyak sana banyak sini dan sebagainya kan. Jadi di sana kita tidak ada satu garis panduan ataupun kita tidak ada satu kata orang tu yang diikuti oleh pusat-pusat tahfiz, yang mana pusat tahfiz yang bersendirian tadilah maksud dia kan. Jadi untuk kita menjaga standard kualiti kita, ya, jadi kita memerlukan satu garis panduan ataupun standard yang ditetapkan oleh mungkin kalau di Pahang mungkin ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Pahang ataupun pejabat mufti Pahang dan sebagainya lah, ya. Jadi kita nak bangunkan satu garis panduan, ya. Garis panduan ni termasuklah dalam skop silibus dia, kemudian dari segi infra dia, kemudian dari segi sumber manusia dia dan sebagainya lah. Dalam konteks yang semasa ni tadi, jadi untuk menjadikan pelajar-pelajar tahfiz tadi menjadi seorang yang berkaliber, mereka keluar daripada pusat tahfiz, jadi mereka memerlukan juga kepada kemahiran-kemahiran lah, kita namakan kemahiran insaniah ataupun soft skill kita namakan, ya. Jadi kita bukan hanya mengajar di pusat tahfiz tadi hafazan Al-Quran semata-mata. Jadi kita memerlukan juga kepada kemahiran insaniah yang lain tadi, ya. Jadi sebab itulah sekarang ni timbul lah ada pusat tahfiz TVET dan sebagainya kan. Jadi itulah salah satu faktor dia, kenapa pusat tahfiz ni perlu kata untuk berjalan lebih jauh lagi untuk ke situ, ya. Bukan hanya untuk menghafal Al-Quran semata-mata, tapi kita masukkan unsur kemahiran insaniah lah. Kalau kita di MP dulu, di MPSA kita ada macam nilai positif, ya, nilai positif, kemahiran komunikasi, kemudian penyelesaian masalah dan sebagainya lah, ya. Jadi itu adalah elemen yang disebutkan, ya, dalam kemahiran insaniah UMP lah, ya. Yang mana kita akan gabungkan kemahiran tadi dengan pendidikan tahfiz tadi, supaya pelajar-pelajar tahfiz tadi, so dia juga yang dapat menguasai soft skill atau kemahiran insaniah tadi, ya. Jadi hasil daripada idea tersebut lah, ya, maka saya cuba untuk ketengahkan, ya, apa perkara yang boleh dikongsi bersama-sama lah, ya, sehingga lahirnya buku ni lah untuk kita kongsi bersama-sama lah, ya. Okay Ustaz, maksudnya dalam konteks yang kita ingin perkenalkan di sini, dia hanya bukan sekadar menghafal Quran semata-mata, ya, tetapi dia juga adalah insan yang boleh juga menguasai ilmu lain
dan di samping itu boleh juga menyumbang kepada menjadi contoh seperti mana zaman-zaman Rasulullah dulu zaman Rasulullah walaupun mereka terlibat dalam bisnes, mereka juga adalah penghafal Quran dan mereka adalah profesional, teknokrat dan sebagainya, mereka juga menghafal Quran dan menjadikan Quran itu sebagai panduan. Mungkin Ustaz ada komen ataupun ini ada antara isi kandungan dia. Ya. Okey, melihat kepada isi kandungan yang dibahaskan dalam buku ini. Jadi begitulah sebenarnya saya ingin membawakan atau ketengahkan kepada kemahiran yang perlu ada pada pada pelajar-pelajar pusat tahfiz tersebut ya. Bukan hanya semata-mata menghafal Al-Quran semata-mata, tapi banyak lagi sebenarnya knowledge ataupun ilmu-ilmu ilmu-ilmu yang perlu yang diketahui oleh pelajar-pelajar tahfiz tersebut ya. Hafal Al-Quran ini sebenarnya adalah sebahagian saja daripada pendidikan tahfiz tersebut. Jadi sebenarnya banyak lagi tentang ilmu tadabbur dia, tentang ilmu tafsir dia. Jadi kita tak belajar lagi ya. Tentang terjemahan dia kadang-kadang tidak diberikan penekanan tersebut. Kadang-kadang kita silap memahami tafsiran. Kadang-kadang saya bersama Ustaz ingatkan bila kata peringkat tahfiz ni hanya hafal Quran je. Masuk pagi pukul 8 keluar hafal Quran. Tapi sebenarnya modul dia bukan gitu Ustaz ya. Banyak lagi. Ya, modul dia kata orang tu terlalu luas sebenarnya untuk kita berikan ilmu tadi kepada pelajar-pelajar tadi. Jadi kalau mereka menghafal Al-Quran semata-mata, mereka tidak tahu terjemahannya, kadang-kadang dia tidak memberikan satu signifikan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Ya, contohnya mereka membaca Al-Fatihah contohnya kan. Hafal Al-Fatihah kita semua dan sebagainya kan. Tapi kita tak tahu apakah terjemahan yang dimaksudkan ataupun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu pun. Jadi bila kita tak tahu, kita tak dapat untuk memberikan satu zuk atau feeling kita ya untuk kita inilah dekat dengan Allah SWT tadi ya. Jadi kita tak tahu apa yang dimaksudkan ataupun apa yang dituntut dalam Islam tersebut, tuntut dalam Al-Quran tersebut. Itu baru terjemahan ya, belum lagi kepada ilmu penafsiran Al-Quran. Terjemahan secara literary literally ya. Maksudnya kita hanya terjemah saja, belum lagi kepada penafsiran Al-Quran tersebut ya, apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran tersebut ya. Jadi kemudian kita perlu lagi kepada ilmu-ilmu tadabbur lagi ya, tentang penghayatan Al-Quran tersebut ya. Dengan kita perlu tafsir ilmi lagi, kita perlu banyak lagi lah benda-benda yang perlu kita instilkan kepada pelajar-pelajar tahfiz tadi ya, supaya mereka dapat dulu ilmu yang kerohanian tadi, kemudian baru kita nak masukkan dengan ilmu yang kemahiran komunikasinya, kemahiran-kemahiran yang lain, penyelesaian masalahnya, kemahiran teamworkingnya, dengan value-value yang positif yang perlu ada dalam setiap pelajar-pelajar tahfiz tadi ya. Jadi begitu juga sebenarnya kata untuk ilmu semasa sekarang ni. Kalau contohnya pelajar-pelajar tahfiz untuk kita panggil mereka menjadi imam dan sebagainya. Jadi kita memerlukan imam yang profesional contohnya kan, profesional. Kita hanya tak memerlukan kepada imam yang hanya menghafal Quran semata-mata, tapi mereka juga boleh berkongsi ilmu mereka tadi ya, tentang ilmu tafsir Al-Qurannya ya, ilmu tafsir ilminya lagi dan sebagainya. Banyaklah benda ni yang boleh kita kongsi bersama-sama tadi ya. Jadi kita mengimamkan juga, kita perlu ada satu konsep profesional kita ya kepada para jemaah kita tadi kan ya. Jadi kita perlu memahami jemaah-jemaah kita macam mana dan sebagainya. Apa ayat-ayat Al-Quran yang sunnah dibaca kata orang tu kan pada subuh ataupun pada hari bulan Ramadan dan sebagainya. Jadi kalau maknanya contohnya subuh contohnya kan, apa sunnahnya, apa sunnahnya yang dituntut, apa ayat, berapa ayat sebenarnya kan yang perlu dibaca oleh imam contohnya kan. Jadi kadang-kadang jemaah kita ni panjang je lah imam ni baca dan sebagainya kan. Panjang pendeknya kita tersebut bukan menurut perkiraan kita, bukan menurut kita ada dah ditentukan je. Ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Kalau imam tadi baca, kalau contoh subuh ya, disebutkan dalam kitab ya, dalam kitab manakala 100 ayat untuk rakaat pertama, rakaat kedua adalah 60 ayat ya. Jadi kalau 100 ayat ni kalau imam tadi baca, kalau baca surah Al-Mulk sebenarnya rakaat pertama itu tak panjang lagi sebenarnya. Tapi kita rasa panjang, ataupun surah Insan contohnya kan. Panjang kalau imam ni baca contohnya, tak panjang sebenarnya. Ya, panjang tu bukan kita yang menentukan, tapi adalah dalam kitab yang disebutkan. Kalau masih di bawah 100 ayat, maka tidak disebut panjang.
Itu rakaat pertama. Faham. Okay, faham. Rakaat kedua juga begitu. Rakaat kedua 30 ayat. Dikatakan 30 ayat saja. Surah Al-Mulk 30 kan, 30 ayat kan. Jadi kalau imam tadi masih lagi membaca dalam konteks 30 ayat, tak disebut panjang. Cuma kita merasa panjang sebab kita tak hafal ya. Kita tak hafal, kita rasa imam tadi baca panjang. Jadi yang saya nak jelaskan di sini adalah panjang pendeknya bukan penentuan kita, ya, bukan tentukan dalam apa para ulama dalam menggariskan dia punya panjang pendek satu ayat tersebut bacakan dalam bacaan tersebut. Susah tu. Maksud kita pun ketinggalan banyak sebab bab ni. Maksudnya kita menafsir kadang kita ingat 10 ayat, 15 ayat tu cukup panjang. Tapi sebenarnya bukan. Arti kata metodologi yang sebenarnya dalam konteks kita solat berjemaah dan sebagainya masih jauh lagi yang kita punya ketinggalan segi aspek itu dan perlunya pendidikan tahfiz ini untuk memahami budaya sebenar. Mungkin kalau Ustaz lihat pengalaman Ustaz dalam konteks ini macam mana Ustaz? Adakah ada dah budaya yang tahfiz dah berlaku dalam banyak aspek kehidupan ataupun ia masih dalam kelompok golongan agamawan saja ataupun mungkin Ustaz? Okey, bila kita melihat kepada kenyataan di luar sana ataupun realiti di luar sana, jadi kita melihat mungkin ada satu improvement lah ya dari segi sistem tahfiz itu sendirilah ya. Yang mana kita di sekolah-sekolah pun kita dah ada integrasi ilmu tersebut baik di sekolah rendah atau sekolah menengah sebagainya sehinggalah kita ke pusat tahfiz dan sebagainya. Jadi sebab itulah kalau pengalaman saya melihat daripada pusat-pusat tahfiz ni, pusat tahfiz juga ada menawarkan bukan hanya tahfiz 100% tapi mereka juga ada akademik yang dimasukkan kepada pelajar-pelajar tahfiz tersebut kan. Ada juga sekarang ni dah untuk silibus contohnya ada bahasa Mandarin yang diberikan pada pusat-pusat tahfiz dan sebagainya, itu sebahagian lah. Ya, ada yang ada bajet lebih tu mungkin dia boleh panggil lah ya guru-guru untuk mengajar pelajar-pelajar tahfiz lah untuk bahasa-bahasa selain daripada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dan sebagainya. Dan juga dengan TVET sekarang ni ya, TVET pun dah ada. Kalau di Pahang pun kita ada juga pusat tahfiz TVET sampai mereka belajar tahfiz tadi mereka juga diberikan kalau yang untuk elektrikal lah contohnya kan, untuk yang mekanikal lah yang mana begitu juga dengan ilmu-ilmu lain lah. Jadi saya melihat ada satu perkembangan yang cukup baik. Jadi begitu juga yang research yang dibuat oleh UMPSA lah, oleh pekaji UMPSA yang mana kita berkolaborasi dengan Majlis Agama Islam Negeri Pahang dan sebagainya. Jadi kita dah untuk menentukan garis panduan untuk pusat-pusat tahfiz persendirian tadi untuk mereka ikut garis panduan dia. Garis panduan ni sebenarnya bukan untuk mengikat pusat-pusat tahfiz, kita perlu faham ya, bukan untuk mengikat kebebasan mereka, tapi sebenarnya untuk kita menjadikan dia satu kualiti yang lebih baik, lebih tinggi lagi. Sebab kita lihat sekarang ni kalau pusat tahfiz yang persendirian mungkin mereka kadang-kadang kekurangan dana ya. Bila kekurangan dana ni kadang-kadang pengajar mereka pun tidak ada kualifikasi lah untuk mengajar subjek-subjek dan sebagainya kan. Jadi mereka ambil saja daripada luar negara tadi kan untuk mengajar di pusat tahfiz mereka dan sebagainya. Kemudian satu lagi adalah silibus ya. Silibus yang diajar kepada pusat-pusat pada pelajar tahfiz tersebut ya. Kadang-kadang tidak ditapis tidak ditapis oleh Majlis Agama Islam negeri masing-masing dan sebagainya. Jadi mereka membawa silibus sendiri lah kata orang tu ya untuk diajarkan ya, kitab-kitab yang diajarkan. Jadi kadang-kadang kitab tersebut tidak sesuai untuk diajarkan di Malaysia. Mungkin sesuai diajarkan di luar negara lah, kalau bagi ustaz-ustaz yang grad daripada Pakistan ke India dan sebagainya ya, ataupun di mana-mana sajalah. Kadang-kadang ada kitab yang tidak sesuai, yang tidak lepas untuk untuk diajarlah kepada pelajar-pelajar di Malaysia ya. Kemudian yang seterusnya lagi infra tadilah ya, dia ada dia punya pengaruh dia kepada kecemerlangan pelajar-pelajar dia lah ya, juga kan. Jadi infra kadang-kadang sangat-sangat menjedihkan lah ya, dari segi untuk mereka belajar pun tidak ada tempat yang agak yang strategi ataupun agak yang baik contohnya kan. Ada meja, kursi dan sebagainya kadang-kadang tidak ada dan sebagainya. Begitu juga penyediaan di asrama ya, jadi tidak ada kemudahan-kemudahan yang boleh membantu pembelajaran mereka. Jadi sebab itulah ya kita memerlukan satu penambahbaikan ya, sebenarnya bukan untuk menyekat pusat-pusat tahfiz untuk lebih banyak lagi bukan ya. Jadi kita perlu faham di sini. Jadi kerajaan tadi kata orang tu
mempunyai niat yang murni lah untuk menjadikan pelajar tahfiz tu lebih berkualiti ya. Jadi sebab itulah adanya silibus-silibus yang lain tadi ataupun adanya subjek yang lain untuk dimasukkan, untuk diintegratekan dengan hafazan Al-Quran tadi ya. Jadi dalam konteksnya tadi kita ada value, kita ada komunikasi ya. Komunikasi juga amat perlu ya. Jadi kalau saya boleh kongsi bersama ya. Kalau saya di pondok ni dulu, di pondok di Indonesia ya, di Indonesia ya. Jadi bagaimana mereka mengajar komunikasi ya, komunikasi dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab. Jadi kalau kata orang tu komunikasi ni, komunikasi secara harian ya, yaumian ni, dia memang komunikasi diharamkan untuk kita bercakap lah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia ya. Jadi dia perlu kepada bahasa Arab saja ya. Jadi kalau bercakap selain pada bahasa Arab, maka dia akan didenda lah, ada kismu aman dipanggil kismu aman, maka pelajar-pelajar akan dihukum ya, akan dihukum adalah hukuman dia sesuai lah dengan apa education dia lah ya, bukanlah hukuman tadi kata orang tu sembrono je kita hukum dia sebagainya ya. Jadi daripada kita tidak kompeten untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab tadi, jadi kita boleh kompeten sebabkan kita secara harian tadi kita boleh berkomunikasi dengan rakan kita. Jadi kata orang tu kita regardless lah dari segi grammar dia, nahwu ni sebagainya, belum diajarkan lagi. Sekarang ni kita ajarkan dulu dari segi wakab dia dulu kan. Wakab dalam bahasa Arab tadi diajarkan dulu apa contohnya buku, kitab contohnya, kitab, so kita sebut kitab terus air mak contohnya kan, macam-macam lah. Maknanya kita nampak aja kursi contohnya, dewan qa'ah contohnya kan. Jadi kita sebut semua dalam bahasa Arab. Maknanya benda-benda yang asas yang di hadapan kita. Baju, sabun contohnya kan. Kita kena cakap bahasa Arab. Ya, walaupun tidak ada lagi kata orang tu dari segi nahwu tadi untuk kita masukkan, tetapi tidak mengapa, dia suruh kita berkomunikasi dulu kata tu hiwar dulu setiap hari, kita buat dulu perkara tersebut supaya kita akan dapat satu benda yang boleh memberikan kebaikan lah kepada pelajar tersebut. Jadi begitu juga dengan pelajar tahfiz tadi ya. Jadi kalau kita terapkan elemen-elemen seperti ini, jadi insya-Allah mari kita akan dapat satu pembelajaran yang sangat baiklah kata orang tu untuk diterapkan pada pelajar-pelajar tahfiz tadi. Kita cuba bangun pagi ya, saya teringat lagi tu, bangun pagi kita ada satu slot dia. Slot tu kalau tu dipanggil dialog je, kita pair dua orang, semualah pair dua orang ni bercakaplah apa yang kamu nak cakap cakap, janji dalam bahasa Arab, cakaplah tentang pukang benda sebagainya, janji bahasa Arab yang kita cakap dan sebagainya. Dan hari Jumaat kita ada muhadarah, kita ada pengucapan awam sekarang ni kan. Jadi hak takut tak takut kan semua naik belaka, kena belaka. Cakaplah benda pun mana cakaplah benda pun dan sebagainya. Jadi itu mengajar kita confident kita untuk berkomunikasi yang lebih baik, lebih tinggi dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya yang perlu diterapkan dalam pusat-pusat tahfiz tadi ya, untuk komunikasi kepada pelajar supaya mereka tidak tidak kompeten dari segi kemahiran berkomunikasi dan sebagainya ya. Right. Kepada menarik perbincangan kita bila Ustaz menghuraikan lebih panjang, tapi itulah masa pun Ustaz mencuburi kita. Kepada mereka yang masih berada di tapak Pesta Buku Antarabangsa Selangor, kita membicarakan dua buah buku menarik tulisan daripada Ustaz Rashidi Abbas dan ada diskaun 20%. Dan mereka yang hadir di sini insya-Allah jangan balik lagi akan ada hadiah istimewa untuk dibawa pulang yang hadir di sini, yang berada di platform kita. Dan kita masih ada masa lagi untuk bertanyakan soalan, dan ada satu soalan saya daripada pihak di dalam Facebook yang bertanyakan apakah ada kemungkinan Ustaz, ini harapan ataupun pandangan, gabungan dua buah buku ni akan digabungkan tentang tahfiz dan juga fiqh teknologi ni dalam satu konsep yang lebih besar. Apakah ada perancangan begitu Ustaz untuk menggabungkan dua buku ni? Okey, untuk masa harapan saya juga sebab dia lah sebagai satu KPI juga sebenarnya untuk publication untuk penulisan ni. Jadi hasrat tu dah ada, aspirasi saya dah ada untuk cuba membanyakkan lagi penulisan lah, terutama dari segi sebab research saya ataupun kajian saya sekarang ni banyak kepada tahfiz lah. Jadi grant research saya pun banyak kepada tahfiz dan sebagainya. Saya cubalah untuk memberikan lagi pendedahan ataupun berkongsi lagi tentang ilmu-ilmu tahfiz ni untuk dikongsi bersama-sama, dan insya-Allah kalau ada kesempatan ya,
rajin lagi menulis dan sebagainya. InsyaAllah saya cuba akan kembangkan lagi dalam dimensi tahfiz tadi dengan mungkin dalam konteks-konteks yang lain lah untuk kajian semasa dan sebagainya, ataupun dengan AI dan sebagainya kan. Jadi kita gunakan tahfiz dengan AI dan sebagainya kan. Bukan kita yang menghafal tapi AI yang tolong menghafal gitu dan sebagainya. Mungkin satu lagi teknologi yang digabungkan dengan pendekatan Islamik tadi. Dan Ustaz, kita masih lagi mencari 2 buah buku Ustaz. Saya tertarik tentang pendidikan tahfiz ni kalau jika dibandingkan dengan mungkin negara-negara yang lebih maju barangkali macam Turki dan sebagainya. Bagaimana Ustaz melihat budaya menghafal Quran, budaya mengimarahkan Al-Quran tentang tahfiz ni di negara-negara khusus macam saya lihat ada ramai yang hantar anak ke di Turki dan sebagainya untuk mempelajari. Apa pandangan Ustaz? Apakah kita seiring atau mereka ada metodologi berbeza atau bagaimana Ustaz? Okey, dalam hal ini saya tidak mengatakan bahawa luar negara terlebih baik daripada Malaysia. Sebab kita juga sebenarnya dah seiring perkembangan tahfiz kita di Malaysia sebenarnya. Cuma yang berhasrat untuk keluar negara tersebut mungkin mereka mempunyai agenda tertentulah untuk memberikan environment bi'ah yang kata yang memang di sanalah dari segi bahasa mungkin mereka dapatlah berkomunikasi dengan orang sanalah maksudnya kan. Mungkin kalau di Turki lah, kalau di Yaman lah dan sebagainya ya. Tapi dari segi kalau tuan dari segi sistematik dan sebagainya tu kita tak katakan sebenarnya lebih baik dari Malaysia ya. Jadi sebenarnya kita juga dah boleh kata orang tu kita selarikan dengan sistematik atau dengan sistem yang telah kita buat di Malaysia ni. Kita juga ada satu sistem yang sangat baik dah ya. Mana kita tak katakan macam juga kita belajar sistem sebenarnya. Tidak ada satu sistem yang kita boleh declare yang terbaik sebenarnya ya. Iaitu bergantung kepada siapa yang menghafal tadi sebenarnya. Dia mempunyai sistem yang berbeza-beza dengan setiap orang dan sebagainya. Jadi begitu juga yang sistem tadi kita tahu ada sistem Turki yang dibawa ke Malaysia dan sebagainya. Cuma dia ada metodologi dia lah. Mungkin dia menghafal daripada belakang menghafal daripada ayat-ayat pendek dulu dan sebagainya. Sistem Deobandi semua adalah yang sistem Malaysia pun ada sistem dia. Jadi semua sistem ni sebenarnya kita tak boleh nak declare itu adalah kita yang paling terbaik sekali. Kita yang terbaik sekali dan sebagainya. Tidak sebenarnya ya. Kita mempunyai satu sistem yang mana sistem tadi kita dia nature kepada orang tadi ya, kepada orang yang menghafal tadi macam mana ya. Kalau kita gunakan sistem Turki pun sistem Malaysia ke apa benda sebagainya, tapi kalau tidak ada komitmen yang tinggi untuk menghafal tadi, mana sistem tadi semuanya hancur belaka. Tak dapat sebenarnya. Jadi sistem tadi sebenarnya pemudah cara saja pada kita. So kita tak boleh nak declare we are the best untuk sistem ni. Method yang kita gunakan begini dan sebagainya. Okey Ustaz. Ini mungkin soalan-soalan yang di penghujung lah kan. Mereka ramai di khaliat kita pun berlumba sebenarnya nak anak-anak mereka ni hafal Quran umpama kan, sebab kita merasakan manfaat dia. Kita dikhabarkan dalam kubur nanti insya-Allah dengan keadaan yang baik sebagainya. Malah Nabi pun bersebut may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kan, barang siapa yang nak kebaikan akan diberikan faham agama. Jadi ramai yang berlumba-lumba Ustaz dalam konteks itu, khususnya hari inilah kesedaran itu makin bertambah. Tapi kaedah, metodologi kan, itu yang mereka pergi hantar anak ke Mahat Tahfiz itu ini sebagainya. Jadi pendekatan ataupun mungkin penerangan tentang sebenar-benar tentang isu tahfiz ini ataupun hafal Quran ini dilihat kadang-kadang mungkin side yang satu memang mereka sendiri dulu tidak dapat dalam sistem itu. Kali ini mereka rasa insaf kan, ibu bapa insaf dia nak anak mereka hafal. Jadi ramai yang scam lah kan. Bila tengok buka Facebook kan, nak buka sumbangan dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi satu daripada halangan atau obstacle yang kita lihat hari ini. Apa pendekatan Ustaz dalam konteks kita nak melihat perkara ini, ataupun apakah yang boleh kita lakukan bagi mengurangkan penyimpangan-penyimpangan seperti ini Ustaz? Okey, terima kasih sekali lagi kepada Encik Azli. Jadi cadangan saya kepada ibu bapa yang berhasrat untuk menghantar anak-anak mereka ke pusat tahfiz dan sebagainya. Jadi yang pertama tadi kita perlu membuat kajian sedikit lah, research sedikit kan. Jadi sebab itu kalau di Pahang tadi saya katakan dia ada kita dah standardizekan semua sekali pusat tahfiz persendirian tadi supaya mereka tak terkeluar daripada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Pahang tadi.
pertama dari segi selibus dia, selibus dia itu yang pertama yang ditekankan oleh kerajaan negeri Pahang supaya pelajar-pelajar tadi memang keluar tadi seorang hafiz, ya, bukan hanya pada nama saja kan. Bila keluar tak hafiz pun, tapi sebabnya mereka tidak belajar sebenarnya. Jadi sebab itulah kerajaan negeri Pahang tadi membuat satu garis panduan tadi. Jadi saya ulang lagi, garis panduan tadi bukan untuk menyekat kebebasan pusat-pusat tahfiz persendirian untuk menjalankan dia punya operasi tahfiz mereka mengikut kehendak mereka. Kita ada garis panduan dia sebab untuk meningkatkan kualiti pelajar-pelajar tahfiz tadi. Jadi para ibu bapa yang berhasrat untuk menghantar anak-anak mereka ke pusat tahfiz, maka mereka perlu membuat kajian terlebih dahulu. Kajian tu iaitu membuat research dulu pusat tahfiz ni macam mana dan sebagaimana, dapat kerajaan, bawah kerajaan negeri Selangor ke, bawah kerajaan negeri Pahang ke dan sebagainya. Kalaupun tak di bawah kerajaan negeri masing-masing, tetapi mereka ada dia punya garis panduan yang perlu mengikuti kerajaan negeri masing-masing supaya kita tidak di scam, tak di scam oleh pusat-pusat tahfiz yang mengambil kesempatan kepada ibu bapa yang kata orang tu yang terlalu gairah tadi untuk berhantar anak mereka ke pusat-pusat tahfiz dan sebagainya. Pastikan siapa guru-guru dia, ya. Bila masuk pusat tahfiz tu, tanya guru-guru dia. Dia mana dia punya kelulusan guru-guru ni? Dari universiti mana dia keluar dan sebagainya. Kita kena tanya tu semua. Dan apa dia punya syllabus yang dia pakai di pusat tahfiz dan sebagainya. Jadi sebab itu kita secara komprehensif tadi kita perlu mengkaji terlebih dahulu. Jangan sewenang-wenangnya menghantar dengan katanya tidak disahkan oleh kerajaan negeri masing-masing lah, ya, sebab untuk kita kasihan kata orang tu para ibu bapa nanti yang berhasrat anaknya untuk menjadi seorang hafiz, tetapi dia telah di scam lah oleh kata orang sekarang ni kan. Banyak scammer untuk yang sekolah hafiz ni, Ustaz. Dan untuk warga yang tua-tua macam kami ni pun nak hafal Quran ni, Ustaz, nak teringin juga. So macam ada tip tak, Ustaz? Untuk yang kita tadi bicara tentang anak-anak kita yang kita masuk sekolah tahfiz sebagainya kan, ada modul dia kan, dan ada pendekatan dan sebagainya. So bagi orang tua-tua macam kami, Ustaz, ada juga nak masuk syurga, Ustaz. Ustaz, kita ada sikit pendekatan, Ustaz. Bagi tips sikit, Ustaz. Kita semua nak masuk syurga. Kan, so. Amin. Jadi ada satu di pusat tahfiz juga dikatakan yang umur dah 70 tahun sebenarnya boleh juga sebenarnya menghafal Al-Quran. Ada. Jadi tidak mustahil sebenarnya pada kita semua ni. Jangan kita katakan lah susahlah Ustaz umur 70 ni, umur 60 ni, ya, kita punya Pentium pun rendah dah. Jadi tak boleh untuk menghafal dan sebagainya. Tidak sebenarnya. Di sini kita perlu ada kata orang tu yang pertama adalah perlu komitmen kita sebenarnya, ya. Nanti kita guna method apa pun tapi kita tak committed, tak boleh juga, tak jadi juga, ya. Jadi kita perlu memberikan komitmen yang tinggi, ya, untuk menceburi bidang tahfiz dan sebagainya lah, sebab dia ada ujian-ujian yang kata orang tu sangat besar pada kita ni, ya, environment kita dan sebagainya kan, yang kadang-kadang dia membantutkan obstacle pada kita lah untuk kita menghafal, ya. Hafal ujung kan pangkal lupa, hafal pangkal kan lupa pula ujung dan sebagainya kan. Jadi tips dia adalah, tip yang paling berguna adalah yang pertama kita memberikan komitmen dulu kepada bidang hafazan yang tadi, ya. Di samping banyaklah tip-tip yang lain yang sebenarnya untuk membantu hafazan kita tadi, kita perlu sedikit memahami bahasa Arab sebenarnya. Dia sangat-sangat membantu dalam hafazan. Apakah dia bentuk-bentuk penceritaan diceritakan dalam Al-Quran tersebut, ya. Termasuk surah Yusuf tadi. Jadi bila dia cerita, kita tahu dia punya flow cerita tadi kan. Jadi kita tahu dia bantu hafazan kita sebenarnya. Kalau contohnya bagi saya sendiri lah, kalau saya menghafal tadi, dia membantu kita kalau kita faham sedikit bahasa Arab, bukan kita katakan terror macam orang Arab tu, tak. At least kita faham yang basic-basic bahasa Arab tersebut, kan. Kita tahu penceritaan dia, kita akan tahu dia punya baris dia nanti, ya. Walaupun sebab baris ni kadang ada atas bawah dan sebagainya. Kadang-kadang kan saya katakan tadi yang wa'inkan qamisu itu baris depan. Ada 2 baris depan. Yang ketiga tu baris atas pula, qamisahu pula kat situ. Jadi kat mana kita pun kita dah confused dah kan. Sebab dia dekat-dekat tu. Dia baris depan dia baris atas pula kat situ. Ayat yang sama, perkataan yang sama, qamisahu tadi iaitu baju dia, tapi baris depan baris atas. Jadi kat mana kita nak letakkan tadi,
berdepan dan sebagainya kan. Jadi kita memerlukan kepada kemahiran dari segi untuk kita memahami kaedah-kaedah bahasa Arab ni lah, dari segi nahwu sedikit dan sebagainya, dia akan dapat membantu kita untuk menjadikan dia lebih baik dalam hafazan kita dan sebagainya lah. Walaupun kita orang tua ataupun dah berumur ni, tak ada masalah sebenarnya untuk kita menghafal, masih lagi ada kesempatan untuk kita menghafal, sebab Allah memberikan kita ni pemikiran kita yang semuanya kata orang dah design oleh Allah SWT dengan cantik sekali kita punya otak kita tadi untuk kita menghafal dan sebagainya. Okey, menarik walaupun banyak lagi soalan tapi kita tinggal 5 minit ni Ustaz. So untuk terakhir ataupun kata-kata terakhir Ustaz, saya minta Ustaz beri sikitlah untuk mereka yang mendengar lagi, kita ada diskaun 30% untuk 2 buah buku yang kita bicarakan pada hari ini. Dan kita ada booth lebih kurang 20 booth, 20 penerbit ilmiah. Jadi sudi-sudi hadir ke MAPIM punya Rurai. Okay Ustaz, last soalan akhir, kita ada 5 minit Ustaz. Kepada siapakah kedua-dua buah buku ni sesuai untuk dibaca Ustaz? Satu peringkat tahfiz, yang kedua adalah fiqh dan teknologi. Mungkin ada segmen yang sesuai, Ustaz boleh berikan sedikit promotion Ustaz Okey, terima kasih. Pertamanya kepada UMPSA lah, tempat saya bertugas ni, terima kasih lah memberikan peluang pada saya untuk diterbitkan buku yang telah saya garap ni. Nak terbit buku ni bukan senang tuan-tuan kadang memerlukan sampai setahun ataupun 2 tahun itu pun kadang-kadang dah edited dah awal kita buat tersebut dan sebagainya kan. Tapi tak apalah, maknanya kita teruskan lagi kita punya kata tu sumbangan kita lah, at least kita dapat menyumbang lah sesuatu dengan universiti kita dan sebagainya kan. Dan juga nanti tuan-tuan boleh pergi ke gerai MAPIM ni, jadi sana ada buku-buku yang terjual lah terjual yang mana boleh tuan-tuan dapatkan semua sekali lah. Jadi untuk kedua buku ni sebenarnya dia terbuka sebenarnya kepada sesiapa saja, tidak kepada sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, ataupun pelajar pada universiti ke. Jadi orang awam pun juga sesuai untuk membeli buku ni ataupun untuk membaca karya-karya yang tak seberapa ni. Jadi boleh dijadikan dia sebagai satu panduan lah. Jadi terbuka sebenarnya, tidak dikhususkan kepada pelajar sekolah rendah saja, sesiapa saja. Mana sesuai, memang kita buat dah ataupun kita garap dah buku ni memang terbuka untuk semua sekali, untuk lelaki perempuan ke, jantina ni tidak ada. Maknanya boleh lagi, lelaki perempuan boleh, yang sekolah rendah boleh, sekolah menengah boleh. Pendidik lagi lah sangat perlunya sebab dia kata orang mendidik, apalagi kalau ada yang mengajar di tahfiz dan sebagainya. Jadi sangat-sangat memerlukan kata orang tu panduan-panduan untuk memberikan ilmu kepada pelajar-pelajar mereka. Okey, satu promotion untuk yang berminat untuk dapatkan 2 buah buku tulisan Ustaz Rashidi Abbas, Profesor Madya Dr. Rashidi Abbas di sini ada kita perkenalkan diskaun yang menarik, dan juga lain-lain penerbitan yang di bawah naungan penerbitan ilmiah Malaysia MAPIM boleh dapatkan berbagai hampir beratus judul di sini. Dan kepada mereka yang hadir, insyaAllah kita ada sedikit sagu hati atau cermata untuk kita raikan para peserta yang dapat menyertai kita hingga di akhir program kita ataupun bicara buku kita pada pagi ini. Jadi sekali lagi saya mengambil langkah untuk mengucapkan terima kasih pada Ustaz yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini selama 1 jam di bawah program bicara buku Republika Merah MAPIM. Dan kepada rakan-rakan yang hadir, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga perkongsian kita pada pagi ini akan memberi manfaat yang banyak, khususnya pada mereka yang berminat dalam bidang pendidikan tahfiz dan juga fiqh dan teknologi ini. Dan untuk mendapatkan karya-karya lain yang lebih bermutu, boleh singgah ke bus MAPIM. Dan saya mewakili program atau mewakili rakan-rakan MAPIM Ustaz mengucapkan terima kasih Ustaz, dan kepada mereka yang hadir saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya rasa setakat itu dulu program kita bicara buku Republika Merah. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Ustaz.